anda semua bersama Kak Echa sekarang dengan koleksi terkini Oro Italia 916. Ini di antara yang ada yang Kak Echa nak kongsikan dengan anda. Kita ada koleksi Cleopatra, kita ada koleksi cincin terkini dengan mutu emas 916. Tentunya koleksi eksklusif Oro Italia 916. So kita nak kongsikan pelbagai lagi, tapi sebelum tu kita nak kongsikan harga emas dan juga harga trade-in kepada anda, dan anda juga boleh kongsikan live ini. Untuk harga emas hari ini kita berikan potongan RM12 per gram untuk 916, RM445 per gram. Potongan RM12 per gram, RM433 per gram. Manakala untuk trade-in hari ini untuk 916, trade-in 916 ada RM353 per gram. Jadi anda boleh bawa apa saja koleksi mutu barang kemas anda daripada emas 375 hingga 999 untuk ditukarkan kepada wang tunai ataupun kepada koleksi barangan baru yang ada di bilik pameran Habib. Okey, so, selain daripada koleksi barangan Oro Italia yang terkini juga boleh dapatkan dalam bentuk gold level coins kita, juga koleksi terbaru dengan rancangan kasih dan juga gold bar. Okey, kita kongsikan lagi koleksi yang Kak Echa peragakan agak sedikit kelainan. Walaupun hari ini topik Kak Echa adalah koleksi terkini Oro Italia 916, ada sebelah tangan Kak Echa ni semua koleksi Oro Italia. Nampak tak? Tetapi untuk sebelah kiri ni Kak Echa nak nampakkan sedikit kelainan, di mana Kak Echa peragakan koleksi barangan kemas emas 999 yang menampakkan lagi unik untuk koleksi barangan ni apabila terdapat teknik enamel. Okey, so koleksi ini bukan datangkan untuk satu warna enamel, sebenarnya ada 4 warna menjadi pilihan hati. Kak Echa rasa ramai yang suka koleksi-koleksi di mana yang lebih kepada warna. Okey, dia nampak orang kata lebih berani memperagakan koleksi-koleksi barang kemas. Okey, ini di antaranya Kak Echa ada enamel warna merah ataupun berwarna purple. Selain itu kita ada warna pink dan juga berwarna biru. Okey, ini koleksi set lengkap dia lah. Okey, cincin, ada bangle, ada pendant dan juga earring. Ini adalah Mekar Collection emas 999. Izza, 1 gram berapa sis? Hari ini emas 916, harga pasaran RM445 per gram. Kita masih teruskan dengan potongan RM12 per gram, RM433 per gram. Dan juga untuk trade-in 916 RM353 per gram. So Kak Echa mulakan dengan koleksi barangan saya peragakan. Sebelum kita nak balik kepada koleksi Oro Italia, kongsikan dulu live ini ya. Okey, koleksi earring emas 999 daripada koleksi Mekar Collection. Okey, yang ini menggunakan fish hook. Yang ini untuk earring 999. Harganya adalah RM1,984 untuk sepasang ya. RM1,984, 4.70 gram emas 999. Mana tahu ada yang bertemakan raya tahun ini warna lilac kan. Sebenarnya untuk warna macam ni bukan saja kena orang kata baju tu warna purple, dia punya namanya purple tak. Sebenarnya kita boleh gayakan orang kata berlainan warna. Orang kata kita lawan warna pun tak ada masalah. Color block. Macam Kak Echa ni pakai warna light macam nude color, saya pakai warna purple punya enamel. Okey, untuk pendant emas 999 ini pula, rantai pun rantai naik. Untuk pendant saja, harga untuk pendant harganya adalah RM3,930. RM3,930, 7.54 gram. 7.54 gram. Manakala untuk cincin yang juga terdapat enamel berwarna purple, untuk cincin emas 999 ni 2.85 gram bersaiz 14, RM1,492. Dan Kak Echa padankan dengan sebentuk bangle. Okey, sebentuk bangle emas 999. So anda boleh screenshot sambil Kak Echa kongsikan harga, boleh dapatkan di bilik pameran berdekatan. Untuk bangle ini dia bersaiz XXL, RM4,897. RM4,897, 9.40 gram. So kalau anda berminat dengan koleksi barang emas 99, nak nampakkan kelainan untuk 999 juris anda boleh dapatkan koleksi rantaian kasih kita. Okey, seterusnya koleksi barangan emas 916, koleksi Oro Italia 916. Yang di tangan Kak Echa ni adalah berwarna yellow dan juga white, tetapi nampak sedikit macam warna itu sedikit unik disebabkan potongan-potongan diamond cut yang ada. Okey, tidak terlalu yellow tetapi dalam untuk emas 916. Saya nak kongsikan dengan anda, saya ada 3 bentuk cincin. Okey, dengan kekemasan dia tu sama, high polish, diamond cut, cuma beza bentuk sahaja. Kalau yang dua ni, dia adalah sedikit dome. Okey, bahagian dalam, dan perbezaan untuk kedua-dua ni adalah dia punya kelebaran. Okey, manakala yang satu bentuk lagi,
Dia juga lebar tetapi dia punya design agak sedikit berlekuk begini. Design penuh. Okay, so itu perbezaan dia. Okay, dari segi kekemasan, diamond cut dan juga high polish. Okay, so kita kongsikan satu-satu untuk anda. Sambil-sambil tu anda boleh terus screenshot dapatkan saiz ya. Okay, untuk koleksi ini, yang ini beratnya adalah 7.62 gram. 7.62 gram bersaiz 14, RM3,540. RM3,540. Cuba pakai satu je dekat tangan, dia akan look begini. Okay, design penuh. Okay, design yang penuh. Kalau yang satu lagi pula dalam design yang sama tetapi lebar. Berapa cincin paling belakang tu? Yang mana satu? Dan ni dari Kak Echa baru sebut, iaitu untuk koleksi Oroitala 916, 7.62 gram, RM3,540. Manakala yang ini pula bersaiz 19, 10.48 gram, 10.48 gram, harganya adalah RM4,863. Dan satu lagi bentuk, berbeza design tapi kekemasan yang sama. Okey, untuk yang ini pula, harganya adalah RM4,548, 9.80 gram bersaiz 14. So kalau anda berminat dengan koleksi cincin ni, anda boleh 121212 screenshot dan betul dapatkan saiz di bilik pameran berdekatan dengan anda. Hari ni Kak Echa bersama langsung dari Habib Ampang Point. Okey, FX dapat tak harga Kak Echa sebut? Tadi Kak Echa sebut satu-satu. Saya kurang pasti mana satu yang bahagian belakang Kak Echa letak tadi kan. Berapa 916 hari ni di Habib? Hari ni 916 RM445 per gram, potongan RM12 per gram, RM433 per gram untuk mutu emas 916. Okey, saya lanjutkan lagi. Koleksi ni nampak bersesuaian dengan bangle Oro Italia. Okey, nampak tu. Design penuh, lebih nampak eksklusif lagi. Okey, sebab design dia tu dan juga diamond cut yang ada. Okey, so untuk bangle tangan kanan Kak Echa ni, okey, ini adalah bersaiz XL. RM19,304. RM19,300 ke 400 ni. RM19,304, 41.58 gram. 41.58 gram. Kak Echa nak buka bangle ni, nak tunjuk kat anda kenapa Kak Echa kata dia matching dengan cincin Kak Echa walaupun dia bukan dalam satu collection as long dia adalah 916. Lepas tu saya nampak kekemasan dia tu ada high polish, ada diamond cut dan dia punya lengkungan dia tu nampak lebih kurang. Saya cuba matchingkan untuk anda. Okey, sebentar Kak Echa buka bangle sekejap. Okey. Okey, so ni dia. Nampak tak bahagian dalam dia? Kekemasan dekat dalam. Okey, sudah ada safety lock kiri kanan. Okey, ni dia punya bahagian lock dia. Potongan diamond cut. Wow. Menarik koleksi terbaru ni. So Kak Echa berikan anda untuk screenshot. Cepat Kak Echa bagi screenshot. Kak Echa matchingkan koleksi ni. 121212 screenshot. Sangat-sangat menarik koleksi ni. Dia punya warna, okey, dia punya kekemasan dia tu, lepas tu dengan dia punya design yang moden, okey, dia nampak lebih, orang kata lebih eksklusif ya. Okey, lebih eksklusif. Sekejap saya nak buka bangle ni, saya nak pakai semula. Pakai kat tangan baru nampak. Okey, seterusnya kita beralih kepada koleksi Oro Italia yang ada, iaitu koleksi terbaru. Pada awal tadi Kak Echa tunjukkan koleksi Cleopatra. So Kak Echa yakin ramai juga peminat-peminat koleksi Cleopatra. Sekejap. Okey, koleksi Cleopatra yang ini dia ni adalah berwarna yellow gold. Kalau tak silap Kak Echa ada warna yellow gold. Okey, koleksi cincin tu ada dalam rose gold ke? Tak ada koleksi Kak Echa pakai ni berwarna yellow gold. Okey, berwarna yellow gold. Dia nampak macam rose gold tau. Sebab finishing dia. So katanya, oh yang ni yellow Kak Echa, dia nampak macam yellow gold tapi nampak macam rose gold tapi sebenarnya yellow gold. Okey, ini adalah koleksi Cleopatra. Koleksi terbaru. Okey, Oro Italia 916 memang dah tak asing lagi untuk kita sebab kita tahu koleksi ni bila anda peragakan auto nampak bangle. Okey, walaupun datangnya dalam bentuk bracelet. Okey, walaupun datang dalam bentuk bracelet ya, saya kongsikan dengan anda. Di bahagian hadapan satu warna saja, di bahagian belakang. So, untuk bracelet Cleopatra ni harganya adalah RM22,600.
RM22,600 dengan beratnya 49.80 gram. 49.80 gram. Ini adalah koleksi bracelet Cleopatra. Ada any cincin rose gold Kak Echa nak share. And Kak Echa tak ada koleksi rose gold sebenarnya kat tangan saya. Okay. Tapi yang ni dia nampak look like rose gold juga tak sebenarnya. Tapi 916 lah. Kenapa Kak Echa kata nampak macam rose gold? Sebab dia punya warna tu, okay, sebab dia ada efek white kat sini kan, illusion pattern tu, dia tak nampak begitu kuning sangat. Tapi kalau you nak betul-betul nak rose gold, memang tak ada. Sebab Kak Echa tak ada yang fully rose gold 916 Rotalia. Unless kalau ada combination 3 warna. Macam Cecilia ring ni. Okay. Cecilia ring yang terbaru ni dia ada warna rose gold dekat sini, dekat bahagian beads. RM3,030. RM3,030, 6.40 gram. 6.40 gram. Okay. Manakala yang ini juga koleksi terbaru, yang ini juga ada warna rose. Okay, ini adjustable ring. Adjustable ring koleksi Oro Italia. So dia ada warna rose dekat sini, ada warna yellow. So 3 kombinasi warna. RM3,430. RM3,430, 7.20 gram. 7.20 gram. Pendant butterfly ada lagi ke miss? Pendant butterfly yang mana satu? Yang promosi yang kita berikan untuk Bazar Ramadan 3 hari berturut-turut tu ke? Yang yang berakhir pada semalam. Kalau yang akhir pada semalam sahaja yang ada. Hari ini tidak ada lagi koleksi barangan pendant 999 enamel tersebut, Farah ya. Okey, seterusnya kita beralih kepada koleksi Oro Italia yang ada lagi di hadapan Kak Echa, iaitu yang anda boleh padankan koleksi Al-Zahra bracelet. Okay, koleksi Al-Zahra bracelet beserta dengan rantai. Beserta dengan rantai. Okay, dan juga earring. Okay, dan juga earring. Yang untuk rantai, ada rantai panjang. Alah Kak Echa nak tengok jari. Nak tengok jari jap, nak SS. Lip butter. Nak tengok jari Kak Echa mana satu? Nak tengok yang mana satu? Yang Oro Italia ni ke? Atau yang tadi Kak Echa tunjuk sekali dengan Cecilia? Kak Echa letak. Kak Echa kurang pasti yang mana satu lip butter masukkan. Adakah yang ini? 1212 screenshot. Okay. Okay, dapat tak? Saya kongsikan saja. Sebab saya tak tahu yang mana satu. Sebab Kak Echa dah letak tadi kan. Okay, so kita beralih kepada yang seterusnya. Rantai Kak Echa pakai ni, Kak Echa buka. Cincin tadi, lip butter sempat tak screenshot? Bisik sikit dekat orang Itali suruh buat cincin rose gold. Bisik sikit. InsyaAllah di atas permintaan insyaAllah. Okay, so kita nak kongsikan tadi koleksi. Okay dah, thank you Kak Echa. Okay, so ini dia rantai panjang. Okay, depan belakang ada beads. Okay, so satu utas rantai ni kiri kanan dia. Okay, ada design, bawah dia ada 2 layering. Okay, so Kak Echa nak kongsikan harga dengan anda. Tapi sebelum saya nak kongsikan harga, saya nak tunjuk dekat anda apa yang matching-matching lagi untuk koleksi ni, iaitu bracelet tadi. Okay, untuk bracelet ni juga dia sangat sesuai untuk matchingkan dengan rantai panjang. Okay, kita kongsikan rantai ni. Harga rantai ni lepas tu Kak Echa nak pakai. Anda tengoklah macam mana look dia ya. So untuk koleksi Oro Italia 916 ni 17.44 gram. 17.44 gram dan panjangnya 85 cm. 85 cm. Okey, RM8,320. RM8,320. Okey, so ini dia panjang 85 cm. Kak Echa nak peragakan dia. Ini apa? Nampak tu. Okay, rantai panjang. So nampak lebih klasik lagi koleksi Al-Zahra kita kali ni ya. So boleh padankan dengan apa saja outfit anda. Yang ni panjang 85 cm beserta dengan extension di bahagian belakang. Hai artis. So koleksi rantai ni mungkin ibu nak pakai rantai panjang. Kak Echa, anak saya pun saya nak matchingkan jugalah untuk koleksi tahun ni. Ni dia. Sweet je. Kiri kanan dia juga ada design. Okay, so pendant ni anda boleh nampak dia ada 2 layering. Ni bahagian belakang dia ya.
Okay, so yang ini kita boleh gayakan oleh semua lapisan usia. Untuk koleksi Oro Italia dan juga koleksi pada Habib ni, dia tak mengira usia sebenarnya. Kalau nak datang jumpa Kak Echa boleh ke? Boleh. Sekarang Kak Echa dekat Habib Ampang Point. Okay, so ini dia koleksi Oro Italia 916 10.48 gram. 10.48 gram, panjang dia 43 cm. Harganya adalah RM5,000. Harganya adalah RM5,000. Okey, kalau ada kata Kak Echa, yang ini saya nampak tu macam heavy sikit. Beads dia tu kan. Boleh tak kalau sedikit minimalis? Sedikit minimalis tapi kita nakkan Al-Zahra punya collection juga. Ada juga seutas rantai di tangan saya sekarang beserta dengan pendant. Iaitu dengan harga RM4,130. RM4,130 dengan panjangnya sekitar 40. Kejap Kak Echa dapat. Okey, kejap lagi sampai. Boleh. 43 cm. 43 cm. 8.65 gram. 8.65 gram. So, ada boleh nampak perbezaan dekat sini. Iaitu design pada bahagian base dan juga bahagian tengah. Dari segi bentuk dia, bentuk yang sama. Untuk seutas lagi, dia adalah rantai juga. Tak silap Kak Echa. Yang ialah Kak Echa pakai. Lepas tu, kita boleh matchingkan dengan bracelet. Dengan bracelet. Dengan bracelet beserta dengan earring. Jadi kalau anda berminat, anda boleh terus dapatkan koleksi ini di bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Assalamualaikum Kak Echa. Waalaikumsalam. Saya beli lagi barang kemas untuk raya di Habib Alfa Angle. Memang puas hati. Terima Azana. Saya tak boleh baca ni. Sampai terima je ke? Okey, terima kasih Azana. Okey. So, orang kata nak hari ni hari Ramadan ke-9, betul tak? Okey, masih ada lagi masa untuk orang kata berkunjung ke bilik pameran Habib. Dapatkan lagi pelbagai koleksi untuk anda peragakan di hari raya nanti. Okey, selain daripada koleksi Oro Italia, Kak Echa juga bawakan untuk anda koleksi terbaru. Okey, koleksi terbaru untuk rantaian kasih ataupun hari raya kita. Yang ini satu utas rantai tangan yang Kak Echa rasa macam sangat-sangat sweet. Nak tengok koleksi Carvel. Alin, insyaAllah Kak Echa akan bawakan. Okey, kita tengok pada bahagian link. Ramai yang mengenali koleksi solid. Okey, ramai yang kenali koleksi ni. Tapi kali ni Habib bawakan sedikit kelainan untuk Go Local Exclusive 916. Okey, nampak tak lock yang Kak Echa tekan ni? Dan dia ada 2 kuntum bunga. So, bila kita pakaikan dia ada extra sweet dekat situ. Rantai tangan. Rantai tangan. Yang ini Kak Echa rasa kalau dapatkan untuk anak remaja, untuk dewasa pun sweet je. Okay, ni rantai tangan dengan harga RM7,960. RM7,960. Bracelet dia solid. Kita nampakkan sedikit lagi kelainan apabila terdapat 2 kuntuman bunga. Okey, seterusnya koleksi ada di hadapan Kak Echa lagi, iaitu koleksi Go Local 916 atau dengan koleksi eksklusif 916. Saya nak kongsikan dengan anda koleksi yang datangkan desainnya sedikit simple, okey, tetapi dia nampak lebih moden apabila kita menggunakan lock dia begini. Nampak penuh ya. So, ini adalah desain yang sama, perbezaan dari segi kelebaran sahaja. Terima kasih Kak Echa, racun saya suruh beli. Memang sangat-sangat puas hati. Terima kasih Kak Echa. Sama-sama Azana. Saya bagi 5 bintang untuk Kak Echa. Terima kasih Azana. Okey, ada 5 bintang. Terima kasih. Okey, ini dia. Kita kongsikan dengan anda koleksi bracelet eksklusif 916 high polish. Okay, ni bahagian belakang, di bahagian hadapan. Perbezaan dekat koleksi ni adalah kelebaran sahaja. Untuk yang ini harganya adalah RM14,214. RM14,214, 30.28 gram. 30.28 gram. Manakala satu lagi 54.83 gram. 54.83 gram. RM25,396. Okay. So hari ni memang Kak Echa lari pada topik sebab Kak Echa rasa banyak koleksi rantaian kasih yang tak berkesempatan Kak Echa kongsi dengan anda sebelum ni. Saya nak kongsikan Serena Nanai, saya ada eksklusif 916, saya ada Oro Italia. Ada lagi tak? Ada. Koleksi eksklusif 916. Okay, belakang, hadapan. Nampak tak dia punya shining dia tu? Okay, so koleksi ni harganya adalah RM15,778. RM15,778. 33.53 gram. 33.53 gram. Seterusnya, yang ini
Yang ini Kak Echa ada 2 tau. Satu dia ada 3 kombinasi warna. Dekat tangan Kak Echa yang 2 kombinasi warna ya. Eksklusif 916 warna yellow dan juga white. 12,938. 12,938. 27.28 gram. Okay. So cepat dapat koleksi ni. Mana tahu Azjana salah seorang yang tadi dah bagi Kak Echa 5 bintang. Terima kasih tu kan. Okay. So terus dapatkan lagi koleksi untuk Hari Raya. Nampak tak koleksi Kak Echa peragakan? Masih belum terlambat untuk anda dapatkan koleksi ni. Dianya akan jadi lambat kalau anda lambat berkunjung ke bilik pameran Habib. Okey, koleksi Kavo ada dekat tangan. Kak Echa nak kongsi dengan anda koleksi Kavo. Saya ada 3 bentuk koleksi Kavo. Sebenarnya Kavo collection ni banyak sangat sebenarnya. Tapi saya berkesempatan untuk ambil 3 sahaja. Yang ini yang terbaru, didatangkan berserta dengan Cube Beats. 3 kombinasi warna, semestinya dia adalah berbentuk oval, sangat selesa diperagakan. Amore King ada ke? Ada Aziz. Amore King. Okey. Saya cuba dapatkan untuk anda. Nanti bantu Kak Echa dulu. Nak warna rose gold ataupun yellow gold. Kak Echa terus minta tolong admin ataupun assistant Kak Echa terus ambil. Jadi terus anda nampak apa yang anda inginkan. Okey, Aziz, rose gold ataupun yellow gold 916 Oro Italia. Yang mana satu? Okey, ini dia yang terbaru, sedikit kelainan, tapi koleksi Kavo ni Kak Echa sesuai ke matchingkan dengan koleksi Kavo yang lain? Sesuai. Nak yellow gold? Okey, Kak Echa dapatkan untuk anda ya. Okey, ini dia. Dia ada rose, yellow, white. Kita nak matchingkan dengan full yellow gold pun boleh, atau kita nak matchingkan dengan yang ada 2 kombinasi warna. Yang mana satu? Okey, Kak Echa letakkan macam ni supaya anda boleh terus lihat. Cincin Kavo tak Kak Echa? Sarah, Kak Echa tak ada cincin Kavo lah dekat sini. Mungkin dah kehabisan stok. Orang kata baru je lepas bazar Ramadan kan semalam. Dan beli bracelet dan cincin Orotala koleksi rantaian kasih. Terima kasih Pinky. Cantik sangat. Habib Orotala never fail untuk buat saya jatuh cinta berkali-kali. Terima kasih pada anda sentiasa support koleksi Orotala 916 daripada Habib. Okey, kita kongsikan untuk bangle Kavo. Yang ini bersaiz M, didatangkan S, M, L dan juga XL. Okay, so yang ini harganya RM17,755. RM17,755, 38.67 gram. 38.67 gram. Untuk yang keseluruhan berwarna yellow juga pada Kavo Collection, 53.47 gram. 53.47 gram, RM24,590 bersaiz M. Manakala dengan 2 kombinasi warna, rose, white dan juga yellow, dalam mutu emas 916. Harganya adalah RM30,892, 67.29 gram. So kalau anda berminat dengan koleksi Kavo dekat bilik pameran Habib, ada pelbagai kelebaran, ada yang dihiasi dengan round beads, ada yang dihiasi dengan cube beads. Okay, so anda boleh berkunjung terus ke bilik pameran. Orang kata bila kita letak kat pergelangan tangan tu lebih rasa puas. Okay, untuk lihat yang mana satu menjadi orang kata menambat hati anda ya. So anda orang kata dialu-alukan berkunjung ke bilik pameran Habib. Okey, rasa untuk Amore tu Kak Echa tengah tunggu lagi mereka dapatkan untuk Kak Echa. So, beralih sedikit lagi kepada sedikit koleksi yang ada iaitu Oro Italia 916. Ini ada sedikit kelainan di mana kali ini kita bawakan koleksi emas 916. Nak tengok Kavo dalam 10K. Okey, mungkin tak berkesempatan nak tunjukkan sekarang Nurafika sebab Kak Echa akan kena ambil yang dalam lingkungan 10K sebab saya ada 3 Kavo yang baru saya tunjuk ni. Tak sempat tunjuk kat sini, jangan kecewa, jangan sedih. Di Facebook nanti Kak Echa akan kongsikan dengan anda. Okey, Kavo Nurafika Batu Kak Echa yang dalam lingkungan 10,000 tu, nak satu warna ke, 2 warna, ada beads ataupun tidak, mudah untuk Kak Echa dapatkan dan kita review untuk anda nanti ya. Okey, ini dia sekali lagi. Nampak macam kenapa dia ada black onyx? Itu salah satu orang kata yang terbaru untuk anda dan diikat emas 916. Oh, kita minta maaf yang menanti koleksi Amore tadi warna yellow gold di bilik pameran Habib, kita tak ada stok sekarang. Saya minta maaf. Okey, saya sambung yang ni ya. Dia ada black onyx, satu lagi bahagian full yellow gold tanpa gemstone. Maksudnya anda boleh peragakan kedua-dua bahagian. Untuk koleksi datangkan berserta dengan rantai emas 916, 7.90 gram, harganya RM4,060. RM4,060. Nak tengokkan lagi apa lagi kelainan untuk rantai yang kasih tahun ini, iaitu
Didatangkan berserta dengan gemstone malachite. Dia juga diikat dengan emas 916. Koleksi Oro Italia 916. Perbezaan dekat sini gemstone dan juga saiz. Okay, yang ini datang berserta dengan rantai, ini hanya pendant sahaja. So pada satu bahagian berwarna rose dan juga white di bahagian beads. Okay, 3 kombinasi warna, RM3,670. RM3,670. Okay, so satu bentuk lagi pendant yang menggunakan mother of pearl. Mother of pearl dan konsepnya juga depan belakang adalah di mana anda boleh peragakan RM3,610. RM3,610. This round pendant have without chain. Without chain only this. Okay, only this. Mother of pearl and malachite. Okay, for black onyx, attached with chain. Okay, so ini koleksi yang nampak sedikit kelainan. Okay, cantik ya juri sahisa. Okay, so yang menanti koleksi cover Kak Echa kongsikan nanti di Facebook. Nak tengok apa lagi yang ada Kak Echa dekat tangan Kak Echa selain daripada Oro Italia untuk hari raya. Kita ada planning sekarang ni. Bangle 999 dah dapatkan ke? Dan cantik padanannya dengan sebentuk cincin emas 999. Okay, Kak Echa nak kongsikan dengan anda. Untuk bangle emas 999 ni 12.50 gram. 12.50 gram. Harganya RM6,500. RM6,500. Manakala untuk cincin emas 999 yang cantik padanannya kelopak bunga yang sama, RM1,230. RM1,230 bersaiz 17. Chain berapa panjang? Okey, kalau yang tadi ke Vijaya, kalau Kak Echa salah minta maaf ya. Yang ada black onyx ni ke, yang ini saiz kepanjangan rantai dia adalah 42 cm. 42 cm berserta dengan extension di bahagian belakang. Okey, saya teruskan lagi untuk koleksi seterusnya. Kita nak beralih kepada koleksi yang di mana padanan yang cantik. Kalau anda dah dapatkan koleksi cincin Sicilia Collection, sudahkah anda menghiasi pergelangan tangan anda dengan bangle Sicilia Collection Oro Italia 916 dengan berharga RM14,068. RM14,068. Dua kombinasi warna, sangat unik cara pembuatan koleksi Sicilia Collection. Bersaiz S, lingkungan 29.71 gram. 29.71 gram. Rantai awak pakai ada tak 96? Safia, ini adalah rantai 916. Rantai 916. Koleksi Oro Italia ya. Wish Habib, is it Vijaya? Now Kak Echa at Habib Ampang Point. Habib Ampang Point. Okay, so ini koleksi 916 ya. Safia datangkan berserta dengan bracelet dan juga earring. Okay, koleksi terbaru kami sebenarnya dengan rantai yang kasih, iaitu koleksi Al-Zahra. Okay, ini adalah bracelet. Okay, bracelet nampak simple je. Okay, tapi dia punya design tu wow. Berapa chain? Yang ni Kak Safia, yang Kak Echa pakai ni Kak. Echa buka ya, tadi saya baru je sarungkan. Ni panjang dia 85 cm. Panjang dia 85 cm, bahagian bawah ada dua layering chain, 17.44 gram dengan panjang 85 cm. Kak Echa rasa harga dia dah terhilang sebenarnya. Sebentar Kak Echa dapatkan untuk anda, sebentar sahaja. Okay, so jangan ke mana-mana. So koleksi-koleksi ni memang pasti akan memberikan, orang kata, hari raya anda cukup lengkap nanti. Okay, so untuk koleksi ni harganya RM8,322. RM8,322. Okay, untuk rantai panjang 85 cm. Okay, so pelbagai lagi koleksi yang Kak Echa nak kongsikan dengan anda. So anda jangan ke mana-mana sebab kita akan berjumpa pada jam 1 tengah hari nanti di Facebook dengan pelbagai lagi koleksi dalam collection yang berbeza yang datangnya daripada koleksi eksklusif Oro Italia 916. So kita akan jumpa lagi pada jam 1 tengah hari di Facebook Habib. Bye.